Korang buat tali macam ni guysku. Okey guysku, jadi ramai yang tanya kalau hujan macam ni macam mana nak pergi ambil anak sekolah ataupun nak pergi hantar anak sekolah guysku. Okey, kalau hujan macam ni guysku, macam biasalah. Kita kena bawa baju hujan, topik sapuh ni, tu waterproof lah. Jadi beg sekolah ya, kita masuk dalam ni. Nanti korang boleh tengok lah. Jadi hujan pun kita paksalah kena paksa diri kita untuk kita hantar anak-anak kita sekolah ataupun dia ambil sekolah guysku. Jadi inilah cara ia guysku. Telefon pun macam biasa, kita cover dengan ni, lepas tu letak dalam waterproof guysku. Jadi hujan macam mana pun kena ambil juga anak sekolah guysku. Jom sama-sama kita pergi guysku. Alright. Okey guysku, alhamdulillah dah sampai. Basuh sikit. Macam biasalah kan. Jadi kita akan parking dekat sana dulu sementara. Lepas tu baru kita pergi ambil hero kita guysku. Okey, jom sama-sama kita pergi. Okey, dah sampai. Jadi basuh sikit. Jadi macam biasalah. Kena pakai baju hujan. Lepas tu buka letak dalam ni dalam beg biar tak basah. Jadi begitu je lah guysku. Jadi sekarang ni kita balik. Hujan pun hujan lah. Okey guysku, jadi kita buang sawah depan dulu. Abang ambil life jacket tu, pakai life jacket dah. Dia macam ni lah. Pakai baju hujan. Jom kita balik sama-sama guysku. Alright. Tu life jacket tu belakang tu. Okey, alhamdulillah guysku dah sampai alright. Jadi masa balik sana alhamdulillah ada sahabat kongsi rezeki guysku. Nampak? Tu dia alhamdulillah. Alhamdulillah guysku rezeki kan. Macam nilah apabila kita kongsi rezeki, Allah akan ganti rezeki lain guysku. Janji ikhlas apa yang kita kongsi guysku. Alhamdulillah. Terima kasih yang mana dah kongsi. Jadi itu sajalah video hari ni guysku. Rezeki ambil anak sekolah, rezeki berlaku lah. Boleh nyawa pun rezeki juga. Okay. Okey guysku, jadi apabila korang buat tali macam ni guysku, ada video sebelum ni Mullah Hanafi share guysku. Tali yang ni, nampak ni tali ni. Jadi korang tak perlu nak berenang pergi sana guysku. Tak perlu. Jadi korang hanya perlu buka je sini, tarik je, bot tu akan datang dekat sini guysku. Jadi sekejap lagi korang boleh tengok lah Mullah Hanafi buat. Kejap saya letak the no camera, lepas tu korang tengok deh. Alright. Okey guysku, jadi korang boleh tengok Mullah Hanafi buka, lepas tu Mullah Hanafi tarik. Gitu guysku. Nampak tak? Jadi macam tu saja kita tarik guysku. Bot datang, jadi kita tak perlu nak basah-basah turun. Alright, jom. Okey guysku, jadi Mullah Hanafi nak tunjuk pasal anak Mullah Hanafi tengok Okey. Sebab tak ada buku yang besar, jadi dia akan melukis dekat pantai guysku macam ni. Nampak? Itulah hero. Tu Ryan. Nampak? Dia buat apa tu? Cuba korang komen apa yang dia buat. Yang tu abang. Ini adik pula. Adik main bot. Sedap? Sedap. Yang main bot tu. Tu sungai. Dia tak sama guysku. Yang ni dia mikir lagu ni. Yang tu dia mikir lagu tu guysku. Nampak? Yang tu lihat. Bijak anak daddy. Kemah. Jadi kalaulah ada buku tempat yang melukis ataupun menggambar besar macam ni, boleh je. Inilah. Hocuk. Okay, bye-bye. Assalamualaikum guysku. Jumpa lagi. Alright.